Safirah dari unit media TVPSS akan melaporkan program KMR Showcase yang berlangsung di SMKR hari ini pada tarikh 12 Disember 2020. Saya juga akan membawa bertemu bual bersama Puan Pengetua, Wakil PPD dan peserta yang terlibat. Dah merupakan hari yang kita laksanakan showcase untuk KMR. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada barisan guru yang terlibat yang sama-sama menggabungkan usaha dan juga tenaga dalam menjalankan showcase pada pagi ini. Selamat pagi, Madam. Saya Nur Atira Natasha daripada unit TVPSS ingin menemui Puan Madam, boleh? Boleh. Apakah pandangan PPD terhadap usaha sekolah menganjurkan KMR Showcase? Okey, Pak PPD melihat program ini sebagai satu yang sangat penting untuk setiap sekolah. Okey, dan ini memberi ruang kepada murid untuk lebih kreatif, lebih dan membuat sesuatu dengan hands-on, ya, yang memberi kerjasama, mereka dapat bekerjasama dalam kumpulan. So, membawa kepada keyakinan diri untuk membuat sesuatu. So, memang ini adalah salah satu daripada elemen PS25. Baik. Pada pandangan PPD, apakah KMR membantu meningkatkan penguasaan murid? Ya, memang betul dia akan meningkatkan penguasaan murid sebab tu PS25 ni memperkenalkan elemen KMR showcase ini untuk memberi peluang kepada semua pelajar untuk mengambil bahagian dalam membuat projek-projek mengikut kreativiti mereka dengan guidance daripada guru-guru, ya, dan yang pentingnya mereka dapat bekerja dalam pasukan bukan kerja seseorang. Saya mengucapkan tahniah pada SMK Rompi kerana telah berjaya melaksanakan KMR Showcase untuk tahun ini, dan saya sangat eager lah, sangat ingin melihat semua projek-projek yang akan dipersembahkan hari ini. Yang pertama sekali, tahniah kepada sekolah dan dapat mengambilkan PDR ini. Ini adalah usaha yang baik bagi kita memberi pengalaman kepada pelajar untuk membuat aktiviti di luar bilik darjah. Ya. Pada pandangan PPD, apakah KMR membantu meningkatkan penguasaan murid? Ya, okey. KMR sebenarnya kefahaman melalui rekam itu memang adalah salah satu daripada aktiviti yang perlu dibuat 2 kali setahun untuk memberi peluang kepada pelajar memahami gabungan mata pelajaran dalam membuat sesuatu projek, ya, di mana ada mata pelajaran yang jadi host dan juga mata pelajaran yang jadi co-host. Jadi memang amatlah baik sebenarnya aktiviti KMR ini diberikan kepada murid-murid bagi mengukuhkan lagi kefahaman mereka tentang sesuatu tajuk yang mereka pelajari. Baik, terima kasih. Soalan terakhir, apakah sokongan PPD terhadap program seperti ini pada masa hadapan? Nasihat pada
pihak guru dalam melaksanakan program-program seperti ini. Ya.